Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang berada di atas talian pada petang ini. Okay, Alhamdulillah, pada petang ini kita akan bersama-sama dengan satu lagi webinar berkaitan dengan pemerkasaan rancangan pendidikan individu kepada pegawai perkhidmatan pendidikan tahun 2026. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Nur Anikah binti Abdul Rahim, pegawai di bahagian pendidikan khas selaku pegawai meja bagi rancangan pendidikan individu tahun 2026. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan meneruskan perkongsian kita pada petang ini dengan punca kuasa pelaksanaan rancangan pendidikan individu. Okey, seterusnya mohon urus dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang kita maklum, rancangan pendidikan individu merupakan satu dasar yang telah dikuatkuasakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui peraturan-peraturan pendidikan khas 2013. Okey. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat selamat meneruskan pengajaran kepada guru-guru yang sedang mengajar bermula pada 12/1 yang lepas. InsyaAllah kita akan meneruskan pelaksanaan rancangan individu ini seterusnya. Okey, berbalik kepada punca kuasa. Okey, berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan khas 2013, dalam perkara 3 telah dinyatakan bahawa rancangan pendidikan individu artinya satu rekod yang mengandungi butiran sebagaimana yang ditentukan oleh ketua pendaftar yang menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap murid berkeperluan pendidikan khas. Okey. Melalui peraturan-peraturan pendidikan khas 2013 ini jelas menyatakan bahawa semua murid berkeperluan pendidikan khas ataupun kita singkatkan dengan MBPK perlu ada rancangan pendidikan individu, iaitu kita ringkaskan dengan RPI. Okey, berdasarkan perkara 8 dalam kurungan 1 dalam kurungan B pula menyatakan pelaksanaan pendidikan khas menegaskan bahawa seorang guru hendaklah menggunakan rancangan pendidikan individu, iaitu dalam PTP kepada MBPK tersebut. Okey, seterusnya pelaksanaan RPI ini juga perlu dikuatkuasakan melalui Surat Perkelian Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 7 tahun 2023 yang telah dikeluarkan, yang telah diwartakan pada 11 April 2023. Okey, dalam Surat Perkelian Ikhtisas ini terdapat buku panduan rancangan pendidikan individu edisi kedua yang sedang kita gunakan sebagai rujukan. Okey, yang ni ya. Okey, saya berharap semua guru dan ibu bapa telah memuat turun buku ini ataupun SPI ini daripada laman web KPM sendiri. Okey, seterusnya. Okey, jelas tadi melalui perkara 3 dalam peraturan-peraturan pendidikan khas 2013 mengatakan bahawa semua MBPK perlu ada RPI. Walau bagaimanapun berdasarkan Kod Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas 2015 ada sedikit keringanan diberikan kepada MBPK yang mengikuti PPI penuh atau Program Pendidikan Inklusif penuh. Okay. Walau bagaimanapun sekiranya MBPK ini yang berada di PPI penuh masih menghadapi cabaran untuk meneruskan pembelajaran,
maka mereka juga perlu ada RPI. Okey, cabaran-cabaran itu termasuklah dari segi pengurusan diri, pengurusan tingkah laku, pengurusan emosi, komunikasi, pembelajaran ataupun transisi ke kerjaya. Okey, seperti mana yang kita semua maklum bahawa ada sesetengah MBPK yang memasuki PPI penuh bukan melalui satu ataupun senarai semak kesediaan inklusif. Okey, atas faktor mungkin rumah jauh daripada sekolah yang ada PPKI, maka terpaksa masuk ke PPI penuh. Jadi murid-murid atau MBPK inilah yang perlu kita lihat sama ada perlu ataupun tidak mereka ada RPI. Sekiranya murid ini boleh dikecualikan daripada RPI, maksudnya sekiranya murid ini boleh meneruskan pembelajaran tanpa ada sebarang cabaran, maka bolehlah dikecualikan daripada RPI. Namun perlulah diminitkan dalam Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah. Okey, MBPK yang berada di PPI penuh sahaja. Sekiranya murid itu berada di SPK atau Sekolah Pendidikan Khas, maka tidak boleh dikecualikan. Wajib ada RPI. Okey, kita berpegang kepada garis panduan program inklusif murid berkeperluan khas ini yang telah dikeluarkan pada 2018. Okey, SPI-nya pula pada tahun 2019. Okey. Jadi sekiranya murid itu ingin dikecualikan, maka perlu diputuskan dalam Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah atau kita ringkaskan dengan JPKS. Maka diminitkan beserta dengan dokumen atau laporan perkembangan murid tersebut yang menyatakan bahawa murid yang berada di PPI penuh ini tidak perlu ada RPI sebab dia boleh meneruskan pembelajaran mereka. Okay, seperti mana rakan-rakan tipikal yang lain ataupun yang di arus perdana yang lain. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya konsep RPI. Konsep RPI merupakan satu rekod bertulis yang disediakan khusus untuk setiap MBPK sebagai perancangan, intervensi dan pelaporan bagi tujuan meminimumkan cabaran utama dalam pembelajaran. RPI dibuat dengan menetapkan matlamat yang ingin dicapai, merancang strategi pembangunan potensi MBPK sama ada berfokus pada aspek kefungsian, akademik atau transisi kerjaya dan penilaiannya secara berterusan mengikut tahap keupayaan MBPK. Okey, seterusnya. Okey. Untuk RPI, untuk berdasarkan buku panduan rancangan pendidikan individu edisi kedua ini, kita memfokuskan 3 dalam pelaksanaan RPI iaitu kefungsian, akademik dan transisi ke kerjaya. Okey, untuk prasekolah dan sekolah rendah, kita memfokuskan kepada kefungsian. Kefungsian ni maksudnya kemahiran untuk pengurusan diri, pengurusan tingkah laku, pengurusan emosi, sosial, kemahiran motor halus ataupun motor kasar dan sebagainya. Dan seterusnya fokus kepada akademik. Akademik iaitu kemahiran asas membaca, menulis dan mengira, atau untuk sekolah menengah kita boleh juga fokus kepada mata pelajaran kemahiran vocational. Okey, kemahiran vocational sahaja. Bukannya untuk akademik ni bukan mengikut mata pelajaran ataupun subjek. Okey, seterusnya untuk di sekolah menengah kita fokus 3 perkara iaitu kefungsian, akademik dan ditambah pula dengan transisi ke kerjaya. Transisi ke kerjaya ini merujuk kepada pembangunan kemahiran dan sokongan kepada MBPK berdasarkan keupayaan, kekuatan, minat dan potensi ke arah menempuh alam pekerjaan dan alam dewasa. Ini juga termasuk untuk menempuh alam meneruskan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami berkaitan dengan RPI ini. Okey, untuk peranan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan RPI,
kita akan terus fokus kepada seterusnya. Urus dia. Okey, di dalam buku ini ada terdapat 13 peranan dan tanggungjawab, tapi pada kali ini saya akan fokuskan terus kepada pentadbir sekolah. Okey, pentadbir sekolah iaitu terdiri daripada pengetua ataupun guru besar. Okey, untuk pengetua dan guru besar bertanggungjawab menjadi pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah ataupun singkatannya JPKS yang telah saya nyatakan tadi, sekiranya di PPKI dan PPI, manakala mengurusi Jawatankuasa Kurikulum di SPK. Okay, seterusnya melantik pelaksana RPI yang diputuskan dalam JPKS ataupun Jawatankuasa Kurikulum, mempengerusikan sidang pertama dan sidang penilaian, yang ini yang paling penting, memastikan pelaksanaan RPI, seterusnya membuat pengesahan RPI dan memastikan penyerahan dokumen RPI kepada ibu bapa. Yang ini kita perlu serahkan salinan saja, manakala yang original kita pihak sekolah perlu menyimpan di tempat yang selamat. So kita ingatkan bahawa RPI ini merupakan dokumen sulit. Maksud sulit ni ialah sulit kepada pihak luar, tetapi tidak sulit kepada pihak sekolah, yang mana pihak sekolah akan bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan RPI ini kepada MBPK. Okey, seterusnya penolong kanan pentadbiran di SPK dan sekolah tanpa PPKI, okey, dan juga penolong kanan pendidikan khas ataupun penyelaras PPKI lantikan dalaman di sekolah yang ada PPKI. Okey, tugasnya yang pertama menjadi penyelaras RPI. Okey, maksudnya di kat sini penolong kanan pentadbiran atau PK1, PKPK ataupun penyelaras PPKI perlu menjadi penyelaras RPI. Kalau katakan pihak sekolah ingin melantik setiausaha RPI, tak jadi masalah untuk membantu membantu penyelaras RPI melaksanakan pentadbiran berkaitan dengan RPI. Okey, apakah tugas-tugasnya? Yang pertama, mempengerusikan sesi prasidang. Okey, mempengerusikan sidang jika diturunkan kuasa oleh PGB. Okey, yang ini hanya tertakluk kepada penolong kanan pentadbiran sahaja. Penolong kanan pendidikan khas ataupun penyelaras tidak layak untuk diturunkan kuasa. Okey, seterusnya merancang pelaksanaan sidang pertama dan sidang penilaian, memastikan dokumen RPI disimpan di tempat yang selamat dan tidak didedahkan kepada sesiapa yang tiada kaitan ataupun yang tiada kaitan dengan MBPK. Seterusnya memastikan dokumen RPI disahkan oleh PGB dan memastikan guru merancang dan melaksanakan RPI dan seterusnya membimbing guru-guru untuk melaksanakan RPI, terutamanya kepada guru-guru baharu. Okey, ini tadi sama. Okey, seterusnya guru kelas. Guru kelas perlu mengumpulkan maklumat, okey, berkaitan dengan latar belakang, rekod perubatan, pendidikan, keupayaan dan diserahkan kepada pelaksana RPI. Okey, pengumpulan maklumat ini bukan sahaja melalui borang-borang yang telah diterima daripada ibu bapa, malahan boleh juga kita dapatkan maklumat berkaitan dengan MBPK daripada ibu bapa mereka atau saudara mereka yang terdekat. Okey, apabila telah dikumpulkan maklumat ini, maka maklumat tersebut perlu diserahkan kepada pelaksana RPI. Okey, seterusnya pelaksana RPI. Pelaksana RPI merupakan semua guru yang mengajar MBPK. Okey, tanggungjawabnya ialah peranan dan tanggungjawabnya ialah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan RPI MBPK bawah seliaannya. Okey, merancang dan melengkapkan borang RPI. Perlu menyertai sidang pertama dan menyertai RPI yang telah dimuktamadkan. Seterusnya, merekodkan pencapaian MBPK bawah seliaannya. Seterusnya, membentangkan laporan pencapaian semasa
sidang penilaian kepada ibu bapa. Okay, seterusnya mencadangkan sidang penilaian diawalkan jika telah mencapai matlamat lebih awal dan menyediakan cadangan RPI baharu bagi sidang penilaian yang akan dilaksanakan. Okey, seterusnya guru mata pelajaran dan guru kemahiran. Okey, mereka perlu merancang dan melaksanakan strategi. Okay, guru mata pelajaran dan guru kemahiran ini juga menjadi pembantu kepada pelaksana RPI untuk melaksanakan RPI kepada MBPK di dalam kelas tersebut. Okey, dari aspek sama ada yang mana telah diputuskanlah, sama ada dari segi kefungsian, akademik ataupun transisi kerjaya. Seterusnya, mereka perlu memberi bukti sokongan keberhasilan MBPK tersebut yang berada dalam kelas mereka lah. Okey, pembantu pengurusan murid ataupun PPM juga berperanan sangat penting untuk menyalurkan maklumat tentang perkembangan MBPK kepada guru. Okey, seterusnya membantu pengurusan MBPK dan pelaksanaan PDP, pelaksanaan RPI dalam PDP. Dan sekiranya ada keperluan boleh menghadiri sidang sekiranya diperlukanlah, tapi bukannya ahli sidang yang wajib. Okey, seterusnya guru bimbingan dan kaunseling. Okey, yang ini sangat pentinglah peranannya, iaitu yang pertama memberi motivasi dan keyakinan diri. Okey, seterusnya mengadakan sesi kaunseling individu dan kelompok kepada MBPK, menyediakan perkhidmatan kaunseling dan bimbingan khas kepada MBPK dan seterusnya membimbing murid lain untuk menerima dan membantu MBPK terutamanya di PPKI dan PPI. Selain daripada pihak sekolah, ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan RPI dapat dijalankan dengan betul, dengan sistematik dan memberi impak yang positif kepada MBPK atau anak mereka. Okay, peranan mereka yang pertama seharusnya memberi maklumat tentang anak atau jagaan mereka dengan betul, dengan tepat. Okay, seterusnya perlu menghadiri sidang pertama dan sidang penilaian yang diadakan oleh pihak sekolah. Kalau katakan sidang pertama mereka tidak hadir, maka pelaksanaan RPI akan terkendala. Okay, seterusnya, bekerjasama dalam mengenal pasti cabaran utama dan merancang matlamat RPI bagi anak atau anak jagaan mereka lah. Okay, seterusnya, yang ini perlu menyatakan persetujuan bagi pelaksanaan RPI terhadap anak mereka. Okay, seterusnya peranannya bekerjasama dengan pihak sekolah bagi mencapai matlamat RPI dan strategi yang telah dipersetujui. Ini maksudnya ibu bapa perlu bersama-sama melaksanakan intervensi yang telah dirancang dan telah diputuskan. Okay, agar matlamat yang ingin dicapai atau objektif yang ingin dicapai dapat lebih cepat dicapai. Seterusnya, berkongsi maklumat dengan kumpulan pelbagai disiplin yang terlibat secara langsung, supaya kumpulan pelbagai disiplin ini dapat memberi cadangan intervensi yang lebih baik, ataupun untuk meningkatkan kefahaman mereka intervensi yang perlu dilaksanakan terutamanya di rumah, kesinambungan daripada di sekolah. Seterusnya, menyertai program dan aktiviti yang dapat menyumbang kepada perkembangan potensi anak atau anak jagaan. Seterusnya, peranan kumpulan pelbagai disiplin. Kumpulan pelbagai disiplin dia terdiri mungkin daripada ahli ideologi, ahli psikologi, ahli terapi cara kerja, ahli terapi pertuturan, bahasa dan ahli fisioterapi dan pegawai perubatan. Pusat rujukan semua negeri sekarang mempunyai pusat perkhidmatan pendidikan khas atau 3PK yang berada di kebanyakannya berada di sekolah pendidikan khas. Mereka juga boleh
dijumpai di hospital, di klinik kesihatan ataupun pusat terapi swasta. Okey, kumpulan pelbagai disiplin boleh dilibatkan sekiranya ada keperluan. Okey, mengikut keputusan daripada pihak sekolah. Tapi kalau katakan pihak ibu bapa ingin memastikan kumpulan pelbagai disiplin ini hadir, maka perlu diutarakan kepada pihak sekolah ya. Okey, tadi saya jelaskan berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pelaksanaan RPI. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah. Okey, Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah perlu diwujudkan, wajib diwujudkan di sekolah yang mempunyai MBPK berdaftar. Okey, walaupun ada seorang MBPK yang berdaftar di sekolah tersebut, maka JPKS perlu diwujudkan. Okey, JPKS ini ada diterangkan dan dinyatakan dalam garis panduan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas. Okey, yang ni ada ya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk pada muka surat dalam buku ini ya. Boleh merujuk muka surat 39. Okey. Dalam buku ini ada diterangkan secara jelaslah berkaitan dengan JPKS. Okey. Objektif penubuhan JPKS yang pertama sudah semestinya untuk memastikan sokongan kepada MBPK yang mengikuti program pendidikan inklusif disediakan mengikut keperluan individu secara optimum. Maksudnya kita tak mahu MBPK yang berada di PPI dibiarkan. Okey. Jadi perlu ada sokongan. Jadi jawatankuasa inilah yang akan memberi sokongan. Okey, mengetahui kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam PPI iaitu kurikulum yang mana murid yang mengikuti PPI penuh akan mengikuti kurikulum standard kurikulum perdana. Seterusnya memastikan pengurusan hal ehwal murid diberi perhatian dan memastikan ahli JPKS sekolah mengetahui peranan mereka. Okey, selain daripada itu, ini juga memberi peluang untuk calon-calon yang akan menduduki peperiksaan awam akan lebih terjaga. Okey, yang ini ialah kelebihan dan kepentingan JPKS. Okey, yang ini merupakan jawatankuasa JPKS. Okey. Jawatankuasa JPKS kita boleh juga rujuk pada muka surat 39. Di sini dia ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey. Perbezaan antara sekolah rendah dan sekolah menengah ialah di sekolah rendah ada ahlinya terdiri juga daripada guru pemulihan khas. Manakala di sekolah menengah tiada guru pemulihan khas. Okay. Walau bagaimanapun sekiranya PPM ingin dimasukkan dalam jawatankuasa tersebut tidak jadi masalah. Okay, kita berdasarkan kepada buku panduan ini pada muka surat 40. Okay, seterusnya kita pergi kepada intipati penyediaan, pelaksanaan dan peregodan RPI. Okey, untuk penyediaan dan pelaksanaan RPI ini ada 5 proses. Okey, yang perlu dilaksanakan iaitu yang pertama pengumpulan maklumat, prasidang, sidang pertama, yang keempat pelaksanaan dan peregodan RPI dan seterusnya sidang penilaian. Okey, ini ialah proses pelaksanaan RPI. Okey, pengumpulan maklumat akan dilaksanakan oleh guru kelas. Okey,
prasidang. Okay, saya akan terangkan satu persatu ya. Kita akan lihat. Okay. Yang pertama, pengumpulan maklumat. Okey, pengumpulan maklumat daripada oleh guru kelas, okey, ataupun pelaksana RPI pun boleh juga mengumpulkan maklumat MBPK bawah seliaannya. Pengumpulan maklumat ni terdiri daripada laporan perubatan, maklumat terapi dan sebagainya. Dan tempoh pengumpulan maklumat ini perlu dilaksanakan dalam tempoh 3 minggu dari hari pertama sesi persekolahan. Maksudnya pada tahun ini kita bermula pada 12 hari bulan 1, maka sepatutnya tempoh pengumpulan maklumat kalau katakan ramai sangat dalam tempoh 3 minggu. Okay, maksudnya dari 12 hari bulan 1 sehingga 30 hari bulan 1. Sepatutnya dah pada sekarang ni dah cukup dah. Dah ada dah maklumat-maklumat MBPK bawah seliaan masing-masing. Bawah seliaan pelaksanaan RPI. Kaedah pengumpulan maklumat ni boleh kita lihat sama ada merujuk RPI yang terdahulu ataupun menggunakan mana-mana instrumen yang bersesuaian. Okey, contoh instrumen yang bersesuaian termasuklah senarai semak pengesanan perkembangan bayi dan kanak-kanak 1 bulan hingga 6 tahun edisi kedua tahun 2021, ataupun kita boleh gunakan instrumen menentu penempatan anak berkeperluan khas IMPAK, okey, ataupun instrumen penentu penguasaan membaca dan menulis IPP 2M, ataupun instrumen penentu penguasaan kemahiran matematik IPP KAM, ataupun dokumen-dokumen lain yang bersesuaian. Dan juga pengumpulan maklumat ini boleh kita laksanakan melalui temu bual kepada ibu bapa ataupun penjaga MBPK. Okey. Setelah kita dapat maklumat tersebut, maka pelaksana RPI boleh mengisi atau melengkapkan borang A dalam borang RPI. Okey. Okey, kalau katakan kalau untuk sekolah rendah, kita akan gunakan borang yang ada nombor rujukan dia BPHAS /RPI/SR/2023. Begitu juga dengan borang RPI untuk prasekolah. Borang prasekolah dan borang sekolah rendah menggunakan borang yang sama, iaitu BPHAS/RPI/SR/2023. Okey, manakala sekolah menengah pula menggunakan borang BPHAS/RPI/SM/2023. Okey. Jadi boleh dilengkapkan bahagian A ni. Seterusnya, prasidang. Prasidang adalah proses yang sangat penting kepada sebelum melaksanakan RPI. Okey, prasidang. Apa tujuan prasidang? Prasidang ni bertujuan untuk meneliti dan mencatat hasil perbincangan dalam borang rumusan prasidang, iaitu borang BPHAS/RPI/PS/2023. Okey. Keperluan pelaksanaan ni kepada semua MBPK, sama ada yang mendaftar, yang belum ada RPI mahupun yang sudah ada RPI. So sangat berkeperluan sebab kita ingin menetapkan, mencadangkan apakah RPI yang perlu dilaksanakan pada MBPK ni. Okey, pengerusi prasidang perlu dipengerusikan oleh PKP atau PK pentadbiran, DSPK ataupun sekolah yang tanpa PPKI, ataupun sekiranya sekolah itu ada PPKI, maka penolong kanan pendidikan khas ataupun penyelaras program PPKI lantikan dalaman boleh menjadi pengerusi. Okey, ahli-ahlinya sudah tentulah. Yang pertama, pelaksanaan RPI itu sendiri.
guru kelas, guru mata pelajaran, guru kemahiran, guru bimbingan dan kaunseling ataupun kumpulan pelbagai disiplin boleh menjadi ahli dalam prasidang untuk memberi maklumat, memberi cadangan intervensi yang akan dilaksanakan. Okey, ini tidak wajib sekiranya perlu mengikut kesesuaian. Okey. Dan setelah prasidang dilaksanakan, maka borang pelaksanaan RPI perlu mengisi borang RPI dengan lengkap. Okey. Borang rumusan prasidang juga perlu diisi ya. Okey, seterusnya selepas prasidang maka pihak sekolah perlu melaksanakan sidang pertama. Sidang pertama ni tujuannya ialah untuk perbincangan dan mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga dalam pelaksanaan RPI anak mereka. Okey, maksudnya sidang pertama ni ialah untuk memuktamadkan apakah RPI yang akan dilaksanakan, apakah intervensinya yang akan diberikan. Okey, tempoh pelaksanaan sidang pertama ni untuk yang pertama, untuk pertama kali ya, tidak melebihi 3 bulan dari hari pertama MBPK masuk ke sekolah. Maksudnya bagi murid-murid, bagi MBPK yang baru mendaftar pada tahun ini, pada 12 hari bulan 1 yang lepas, maka masih ada tempoh untuk melaksanakan sidang pertama. Okey, sebab dia boleh dalam tempoh 3 bulan, tidak melebihi 3 bulan. Tapi sekiranya, kenapa kita letak 3 bulan? Sebab sidang pertama ini perlu dilaksanakan secara perseorangan. Okey, maksudnya setiap MBPK perlu satu sidang. Tidak boleh bercampur dengan MBPK atau rakan-rakan dia yang lain. Okey, jadi kalau katakan pada tahun ini murid ramai yang masuk. Okey, contohnya ada dalam 60 orang. Maka perlukan tempoh masa yang panjang untuk melaksanakan sidang pertama ini. Pelaksanaan sidang pertama ini bukan sahaja secara bersemuka, malahan boleh juga dalam talian ataupun secara panggilan telefon mengikut kesesuaian masa. Kesesuaian masa pentadbir ataupun kesesuaian masa terutamanya pengerusi. Okey, pengerusi sidang pertama ialah pengetua ataupun guru besar. Walau bagaimanapun, penolong kanan pentadbiran boleh bertindak sebagai pengerusi jika diturunkan kuasa oleh PGB. Okey, dan ahli-ahlinya sudah tentu paling utama ialah pelaksanaan RPI dan ibu bapa penjaga MBPK tersebut. Okey, termasuklah juga guru kelas dan guru mata pelajaran, guru kemahiran. Manakala guru bimbingan dan kaunseling dan kumpulan pelbagai disiplin boleh menjadi hadir semasa sidang pertama ini sekiranya diperlukan. Okey, selepas sidang pertama dan RPI yang ingin dilaksanakan dipersetujui, maka ibu bapa atau penjaga perlu menandatangani surat persetujuan dan dihantar untuk simpanan pihak sekolah. Okey. Seterusnya, ini ialah proses yang sangat penting. Okey, iaitu pelaksanaan dan perekodan RPI. Pelaksanaan RPI dalam tempoh 3 bulan untuk satu pusingan atau satu fasa. Okey, jika matlamat RPI telah dicapai lebih awal, maka sidang penilaian boleh dilaksanakan untuk menetapkan RPI yang baharu. Maksudnya RPI perlu dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan. Kalau katakan tak sampai 3 bulan dah tercapai, boleh sidang penilaian dilaksanakan teruslah. Okey. Seterusnya, penilaian atau perekodan RPI atau pencapaian boleh dinilai pada bila-bila masa, tapi perlulah direkodkan dalam tempoh 2 ataupun 3 minggu sekali. Okey, pelaksanaan RPI ini sudah tentulah dilaksanakan oleh pelaksana RPI.
Namun perlulah dibantu oleh guru-guru mata pelajaran yang mengajar MBPK tersebut. Okey, maksudnya sebab ada situasi tertentu yang mana guru sebagai pelaksana RPI tidak mengajar MBPK tersebut. Okey, jadi sebenarnya tiada alasan guru untuk menyatakan tidak mengetahui apa-apa berkaitan dengan MBPK tersebut. Maksudnya kenapa tiada alasan? Sebab semasa prasidang, pelaksana RPI akan bersama-sama dengan guru mata pelajaran lain berbincang apakah cabaran utama, apakah matlamat jangka panjang, apakah matlamat jangka pendek dan apakah cadangan intervensi yang perlu dilaksanakan. Jadi pentingnya prasidang tersebut. Dan seterusnya pelaksanaan perego dan RPI ini bukan hanya semata-mata pelaksana RPI sahaja yang melaksanakannya ataupun guru kelas sahaja yang melaksanakannya. Dia kerjasama ganding bahu antara pelaksana RPI dengan guru mata pelajaran, guru kelas dan guru-guru yang lain. Okey, seterusnya selepas pelaksanaan dan perego dan RPI ini, setelah kita laksanakan dalam tempoh 3 bulan, maka kita perlu untuk satu pusingan, kita perlu melaksanakan sidang penilaian pula. Tujuan sidang penilaian ialah menilai dan mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga sama ada ingin meneruskan atau menetapkan RPI sedia ada. Okey. Pada masa yang sama, penambahbaikan perlu dilaksanakan iaitu pelaksana RPI perlu menyediakan borang RPI yang baru. Okay, sama ada tercapai ataupun tidak, perlu ada RPI yang baru, borang RPI yang baru. Okay, sidang penilaian ini perlu dilaksanakan dalam tempoh 1 bulan selepas tamat RPI untuk pusingan tersebutlah. Okay, pengurusinya seperti mana dalam sidang pertama tadi, pengurusinya perlulah pengetua atau guru besar dan boleh diturunkan kuasa kepada penolong kanan pentadbiran. Okey. Dan yang pastinya pelaksana RPI, ibu bapa perlu hadir bersama-sama semasa sidang penilaian. Semasa sidang penilaian ini, pelaksana RPI akan membentangkan pencapaian MBPK tersebut berdasarkan intervensi dan penilaian yang diberikan. Okey, setelah itu sekiranya ibu bapa bersetuju dengan pencapaian tersebut, maka berdasarkan penambahbaikan ini, pelaksana RPI akan membentangkan borang RPI yang baru. Maksudnya semasa sidang penilaian ini ada 2 borang yang akan dibentangkan. Okey. Borang yang pertama, borang yang telah dilaksanakan. Okey, manakala borang yang kedua ialah borang baru yang akan dilaksanakan. Yang mana pada sidang penilaian ini borang untuk tarikh sidang penilaian akan sama dengan tarikh sidang pertama pada borang RPI yang baru. Okey. Maksudnya semasa sidang penilaian ni ada 2 borang yang akan disediakan. Okey, yang ini merupakan contoh. Okey, ini adalah contoh sahaja garis masa pelaksanaan RPI untuk tahun 2026 untuk memudahkan cikgu-cikgu untuk memudahkan cikgu-cikgu mengira ataupun mengikut keupayaan murid lah. Okey, yang ini berdasarkan contoh yang mana mungkin boleh digunakan ataupun boleh mengikut keperluan individu MBPK itu sendiri. Okey, contohnya pada tahun ini ada 5 orang MBPK yang berdaftar. Maka pengumpulan maklumat ke-5 MBPK tersebut perlu dilaksanakan dari 12 haibuan 1 hingga 30 haibuan 1. Tapi sekiranya
pada 22 hari bulan 1 sudah lengkap pengumpulan maklumat tersebut dan telah lengkap borang RPI bahagian A, maka tak perlu kita nak panjangkan waktu tersebut sebab kita hanya ada 5 orang sahaja murid yang baru. Okey, seterusnya yang ini mungkin kita katakan kita ambil pengumpulan maklumat pada 20 hari bulan 1. Maka 20 hari bulan 1 kita boleh buatlah pengumpulan maklumat. Setelah itu prasidang. Okey, seperti mana yang saya nyatakan tadi, prasidang ini perlu dipengerusikan oleh PK1 atau PK pentadbiran di SPK dan PPI yang tiada PPKI, manakala PK penolong kanan pendidikan khas ataupun penyelaras PPKI mempengerusikan prasidang lah. Okey. Prasidang ini boleh secara berkumpulan antara cikgu-cikgu. Yang penting perlu ada maklumat daripada pelaksanaan RPI itu guru kelas dan guru mata pelajaran untuk memberi maklumat yang lengkap kepada pelaksanaan RPI, terutamanya pelaksana RPI yang telah dilantik tetapi tidak mengajar MBPK dalam kelas tersebut. Okey, contohnya di sini prasidang ini perlu dilaksanakan dalam tempoh sebulan lah. Okey, contoh dekat sini 2 hingga, kalau ikutkan tahun ini 2 hingga 6 hari bulan 2 2026. Okey, prasidang perlu dilaksanakan kepada 5 murid tersebut. Murid MBPK yang lama telah ada RPI, maka akan meneruskan saja. Yang ini saya ceritakan atau saya jadikan contoh untuk MBPK yang baru berdaftar pada 12 hari bulan 1 ini. 12 hari bulan 1 yang lepas. Okey, seterusnya, setelah prasidang dilaksanakan, maka sidang pertama perlu dilaksanakan. Setelah berbincang, setelah mendapatkan persetujuan daripada PGB, maka tarikh 25 hari bulan 2 2026 boleh dilaksanakan sidang pertama kepada 5 MBPK ini. Okey. Sebelum sidang pertama ini, maka surat jemputan sidang pertama perlu diberikan kepada ibu bapa. Surat jemputan ini boleh kita sekalikan untuk ke-5 murid ini. Okey. Namun perlu ada jadual. Okey, contohnya kita buat surat jemputan untuk sidang pertama, tarikh pada 25 hari bulan 2 2026, masa rujuk jadual, tempat pun rujuk jadual. Maksudnya dekat jadual di belakang kita akan buat mungkin A pukul 8 dari pukul 8 sampai 8.15. Tempat di kelas A. Pengerusi guru besar. Okey, manakala B tarikh yang sama, masa yang sama 8 hingga 8.15 pagi, tempat kelas B, pengerusi penolong kanan pentadbiran. Okey, maksudnya dia boleh ada 2. Okey, masa yang sama, tarikh yang sama, tempat yang berbeza dengan pengerusi yang berbeza. Kita boleh sama. Okey. Seterusnya, setelah sidang pertama dilaksanakan, maka bermulalah pelaksanaan dan peregodan RPI. Okey, seterusnya pelaksanaan dan peregodan RPI. Bila sidang pertama pada 25 hari bulan 2 2026, maka tarikh mula paling lewat ialah dalam tempoh seminggu selepas sidang pertama. Okey, yang sini saya tunjukkan cikgu atau pelaksana RPI memberi intervensi bermula pada 26 hari bulan 2 2026. Okey, intervensi diberikan. Okey, latihan diberikan. Maka
dengan bermulanya tarikh mula itu, kita akan lihat bahagian di ruangan pencapaian perlu ada peregodan. Okey, berdasarkan intervensi yang diberikan, berdasarkan penilaian yang diberikan. Okey, peregodan itu perlu dilaksanakan 2 atau 3 minggu sekali. Tapi kalau cikgu-cikgu ingin menulis seminggu sekali, tak jadi masalah. Paling lewat ialah 3 minggu. Okey, 3 minggu sekali. Okey, setelah kita bagi intervensi, kita nilai dan dalam tempoh 3 bulan itu adakah tercapai ataupun tidak. Okey. Sekiranya kita akan lihat dekat borang itu ada tarikh mula dan tarikh semak. Tarikh semak perlulah sama ataupun 1 hari ke hadapan daripada tarikh terakhir dalam ruangan pencapaian. Okey, tarikh semak ialah tarikh terakhir dalam ruangan pencapaian. Kalau katakan dalam ruangan pencapaian pada 21 hari bulan 5 2026, objektifnya telah tercapai. Maka tarikh semaknya adalah 21 hari bulan 5 2026. Okey, begitu juga sekiranya tak tercapai, dah memang cukup 3 bulan. Katakan sidang pertama dia ialah 25 hari bulan 2 2026, maka tarikh terakhir pelaksanaan RPI untuk pusingan pertama ni ialah pada 25 hari bulan 25 hari bulan 5 2026. Okey, maksudnya kita akan lihat tercapai ataupun tidak. Jadi, bila kita lihat tarikh semak telah ada, iaitu sama ada tercapai ataupun tidak, maka dalam tempoh 3 bulan itu sidang penilaian perlu dilaksanakan. Okey. Jadi bila katakan kita lihat tarikh semaknya ialah 21 hari bulan 5 2026. Sidang penilaian perlulah dilaksanakan paling lewat pada 21 hari bulan 6 2026. Okey, walau bagaimanapun cikgu ini dia telah melaksanakan satu tindakan proaktif. Maka sebab prasidang telah dapat dilaksanakan untuk mengisi borang RPI yang baru. Jadi sidang penilaian setelah berbincang dengan pengetua atau guru besar dan juga dapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga, maka sidang penilaian dapat dilaksanakan pada 15 hari bulan 6 2026. Okey, pada sidang penilaian ini, okey, seperti mana yang saya katakan tadi, ada satu lagi borang baharu yang perlu disediakan dan perlu dikemukakan dan dibentangkan kepada ibu bapa. Okey, borang baharu tersebut kita akan catat dalam ruangan sidang pertama untuk pusingan kedua. Okey, namun untuk MBPK ni dia dah tak ada dah sidang pertama yang secara khusus. Tapi kita masukkan sidang pertama ini dalam sidang penilaian. Okey, apabila kita lihat pada ruangan ini dicatatkan bahawa sidang pertama pun bertarikh pada 15 hari bulan 6 2026. Yang mana ini merupakan pusingan kedua untuk RPI pada tahun ini. Okey, seterusnya pada pusingan kedua ini, bila kita dah dapat sidang pertama, maka bila kita nak mulakan tarikh mula pelaksanaan RPI. Okey, kita bagi intervensi mungkin pada 16 hari bulan 6 2026 ataupun mungkin boleh juga mungkin atas kekangan masa boleh juga pada 17 hari bulan 6 2026. Okey, seterusnya kita akan laksanakan intervensi, kita akan laksanakan penilaian terhadap intervensi tersebut sehinggalah dalam tempoh 3 bulan dan pada akhirnya 9 hari bulan 9 2026 pencapaian objektif jangka pendek untuk pusingan kedua ini tercapai. Maka tarikh semaknya ialah 9 hari bulan 9 2026. Okey, seterusnya kita akan tentukan pula bila tarikh terakhir sepatutnya sidang penilaian. Sepatutnya kalau kita lihat sidang penilaian tarikh terakhir ialah
9/10/2026. Walau bagaimanapun cikgu ini macam biasa seperti mana pusingan pertama, dia proaktif. Dia mempercepatkan pelaksanaan untuk prasidang pada 22/9, maka dia boleh laksanakan sidang penilaian pada 30/9/2026. Okey, prasidang ini pada 22/9/2026 ini merupakan prasidang untuk menentukan apakah RPI yang seterusnya, iaitu apakah RPI untuk pusingan ketiga. Okey, bila kita lihat sidang penilaian ini 30/9/2026, pelaksanaan RPI akan membentangkan pencapaian MBPK tersebut. Dan alhamdulillah pada masa ini dianggarkan bahawa MBPK ini telah mencapai objektif jangka pendek dia, matlamat jangka pendek. Okey, seterusnya setelah itu dibentangkan pula borang RPI yang baharu. Okey, maksudnya matlamat jangka pendek yang seterusnya untuk mencapai matlamat jangka panjang. Dan tarikh akan ditulis sidang pertama sama dengan tarikh sidang penilaian iaitu 30/9/2026. Seterusnya untuk pusingan ketiga ini tarikh mula pelaksanaan dan perekodan pada 2/10/2026. Okey, dan dalam tempoh 3 bulan perlu dilaksanakan intervensi yang telah dicadangkan. Tarikh semak, kenapa saya buat 28/1/2027? Okey, kalau ikutkan sidang pertama dia, tarikh sidang pertama yang ini pada 30/9/2026. Sepatutnya dalam tempoh 3 bulan ialah 30/12/2026. Tapi pada masa bulan 12 kita ada cuti sebulan. Maka atas persetujuan pihak sekolah dan ibu bapa, kita boleh anjak sehingga 4 bulan. Sebab kita mengambil kira ada cuti sekolah selama sebulan. Okey, catatan cuti sekolah itu perlu dicatat dalam ruangan pencapaian dalam borang RPI. Okey, itu yang menjadikan 28/1/2027 tarikh semaknya. Dan proses ini akan berterusan hingga MBPK itu habis persekolahan. Maksudnya di sini tiada RPI ini tidak berhenti dilaksanakan kecuali semasa antara tempoh untuk selepas pelaksanaan dengan sidang penilaian. Sebab dalam tempoh ini ada prasidang untuk menentukan apakah yang akan kita laksanakan seterusnya. Okay, maksudnya dia akan berterusan sehingga habis persekolahan. Manakala murid yang akan tamat pada tahun ini, maka kita boleh tamatkan katakan pada akhir bulan 11. Okay, begitu juga dengan murid prasekolah. Tapi murid yang seterusnya akan bersekolah, dia akan berterusan. Tidak mengapa sekiranya dia melangkau tahun. Okey, seterusnya ini tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu boleh scan imbas QR ini untuk mendapatkan borang-borang untuk dokumen RPI . Okey, untuk penulisan RPI, format RPI boleh disediakan menggunakan apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Rekod RPI dan dokumen yang berkaitan haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Maksudnya penulisan RPI boleh secara manual atau boleh secara digitalized. Okey, walau bagaimanapun format RPI tidak boleh diubah. Okey, maksudnya kalau katakan tiada logo sekolah, maka jangan ditambah dengan logo sekolah. Kalau katakan nak letak logo sekolah, kita boleh letak sebagai muka hadapan sahaja. Okey, begitu juga dengan untuk digitalize ini, sekiranya
ada kepakaran daripada pihak sekolah, maka boleh digitalizekan, maksudnya tidak perlu untuk secara manual. Okay. Dan juga walau bagaimanapun boleh ditunjukkan bagaimana proses sidang pertama dan sidang penilaian itu dilaksanakan. Okay. Okay. Seperti mana yang tadi telah dimaklumkan bahawa untuk murid prasekolah dan untuk murid sekolah rendah, fokus kita kepada kefungsian dan akademik sahaja. Okay. Manakala di sekolah menengah, kita menambah satu lagi iaitu aspek transisi kerjaya. Untuk sekolah menengah amat digalakkan guru-guru untuk memilih aspek transisi kerjaya. Okay, sebab aspek transisi kerjaya ini dia ada merangkumi juga kefungsian dan akademik. Okay, sebab untuk transisi kerjaya ini semua guru sekolah menengah sebagai pelaksana RPI digalakkan untuk menggunakan modul transisi kerjaya sebagai rujukan utama. Sebab dalam modul transisi kerjaya ini terdapat 6 komponen yang boleh kita jadikan rujukan untuk melaksanakan RPI. Yang pertama, kemahiran kehidupan, kemahiran advokasi diri, membudayakan kehidupan kedewasaan. Yang keempat, kemahiran kerjaya. Yang kelima, kesediaan kerjaya. Dan yang keenam, pembangunan sokongan di tempat kerja. Okey. Untuk dia ada sedikit perbezaan nanti saya akan tunjukkan borang tersebut. Untuk borang untuk sekolah menengah, okay, bahagian C wajib diisi. Okay, bahagian C ini wajib diisi iaitu keputusan IMKPK murid tahun 6 boleh diperoleh daripada guru-guru sekolah rendah. Okay. Dan untuk bahagian C ini nombor 25 A, B1, B2 perlulah dapatkan maklumat daripada MBPK itu sendiri. Okay. Perlu diisi. Okay. Kecenderungan kerjaya sama ada sambung belajar ataupun bekerja. Kita boleh tanya kepada MBPK dan apa ataupun kenapa untuk mereka pilih sama ada ingin sambung belajar ataupun bekerja. Okay, contohnya kat sini kecenderungan kerjaya. Murid kata dia ingin menyambung pelajaran. Okay, ke peringkat yang lebih tinggi. Justifikasi, contohnya sebab dia ambil SKM, maka dia ingin menambahkan ilmu. Okay, contohnya lah ya. Okay, seterusnya yang unsur berdikari, cikgu-cikgu atau pelaksana RPI boleh menulis apakah unsur-unsur berdikari yang ada pada MBPK tersebut. Okay. Okay, yang ini. Okay, yang ini ialah keputusan IMKPK tahun 6 yang boleh diperoleh daripada sekolah rendah. Okay, murid yang berada dalam darjah 6 akan menduduki mengambil menggunakan instrumen ini, inventory minat kerjaya pendidikan khas. Okey, perlu diingatkan untuk semua guru-guru sekolah rendah untuk menyertakan sekali salinan keputusan IMKPK ini dan dibawa ke sekolah menengah. Okey, ini ialah contoh perancangan hala 7. Unsur berdikari ini kita boleh bagi contoh menyatakan keupayaan atau batasan MBPK untuk transisi ke kerjaya, merujuk mana-mana item penilaian yang terdapat dalam program transisi ke kerjaya yang dilaksanakan kepada MBPK pada tahun semasa mengikut keperluan yang bersesuaian. Okey, untuk modul PTK ni sepatutnya perlu dilaksanakan merentas kurikulum oleh guru
mata pelajaran yang mengajar MBPK di sekolah menengah bermula dari tingkatan 1. Okay, ini ialah contoh justifikasi kecenderungan murid ingin bekerja dalam bidang refleksologi untuk menyara kehidupan. Okay, ini sekiranya bekerja lah. Okay, yang ini kita boleh lihat komponen 1 iaitu kemahiran kehidupan. Dalam komponen 1 ni ada 12 item iaitu dalam komponen 1 ni ada berkaitan dengan kesabaran, komunikasi, berinisiatif, ucapan bertata susila, konsep nombor, operasi tambah dan tolak. Yang ini boleh masuk dalam akademik. Okay, konsep masa, konsep ruang, konsep wang, membaca dan menulis. Okay, ini akademik juga. Penggunaan tandas, fungsian, adab makan pun kefungsian. Okay, dan seterusnya komponen 2. Okay, ada dalam item 13 hingga 21 iaitu merangkumi kesihatan, tumpuan, penyesuaian diri, kerja berkumpulan, arahan kerja, ketangkasan menggunakan alat tantangan dengan selamat, kebolehan mengaplikasi kerja dalam berlainan situasi, penyesuaian tingkah laku dan kerjasama. Okay, seterusnya sehingga komponen 5 iaitu kesediaan kerjaya. Komponen-komponen atau item-item ini boleh dijadikan rujukan utama dalam melaksanakan RPI kepada MBPK di sekolah menengah. Okay, ini ialah contoh sasaran jangka pendek. Okey, contohnya ini ialah pencapaian. Okey, pencapaian mungkin boleh murid terampil bagi semua CU dalam kemahiran refleksologi semasa sesi verifikasi. Okey, yang ini biasanya yang terakhirlah. Okey. Okay, kalau contoh bekerja, murid bersedia untuk memberi perkhidmatan urutan refleksologi kepada pelanggan. Okey, seterusnya, belum lagi habis ya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat kepada dokumen-dokumen yang ada dalam pelaksanaan RPI. Okey, bermula dengan borang rumusan prasidang. Borang rumusan prasidang ini perlu diisi selepas prasidang dilaksanakan. Okey, daripada borang inilah kita akan pindahkan dalam borang ataupun pada borang borang RPI lah. Okey, MBPK tersebut. Okey, seterusnya. Okey. Yang ini borang RPI untuk prasekolah dan sekolah rendah. Okey, kita akan lihat. Okey, kod sekolah kita akan buat tahun semasa. Okey, untuk BPHAS/RPI/SR/2023 ini tidak boleh diubah. Jangan diubah Yang ini merupakan surat beranak kepada borang RPI prasekolah dan sekolah rendah. Okey. Untuk kod sekolah, lepas tu nama sekolah, program pendidikan khas, okey. Kita akan tanda yang mana. Okey, nama murid, tarikh lahir, umur, kelas, apakah kategorinya dan apa yang telah didiagnos. Maafkan saya ya, saya minum air sikit. Okey, kategori, contoh kategori ialah 6 kategori yang terdapat dalam peraturan pendidikan khas 2013.
Mungkin kategori ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan dan akhirnya mungkin ketidakupayaan pelbagai iaitu gabungan mana-mana sama ada ketidakupayaan dengan ketidakupayaan yang lain ataupun ketidakupayaan dengan masalah pembelajaran. Okey, diagnosis. Okey, contohnya diagnosis sekiranya murid ini mungkin kategori ketidakupayaan penglihatan. Diagnosis dia ialah buta sebelah mata. Maka kita kena tulislah. Okey, mengikut laporan perubatan yang telah disertakan. Okey. Pengetahuan sedia ada keupayaan ini kita akan lihat merujuk kepada cabaran utama MPPK tersebut. Okey. Perlu sinkronis, perlu selari dengan cabaran utama pengetahuan sedia ada dengan keupayaan ini. Okey. Keperluan perubatan, keperluan sokongan, keperluan alat sokongan perlu diisi. Sekiranya tiada, maka kita boleh tulis sama ada dash ataupun tidak berkenaan ataupun boleh juga tulis tiada. Jangan dibiarkan kosong. Sekiranya dibiarkan kosong, kita mengambil maklum bahawa tiada pengumpulan maklumat dilaksanakan. Okey. Seterusnya, apakah kurikulum yang diikuti? Fokus RPI. Kita boleh pilih satu, pilih dua pun tak jadi masalah. Okey. Kalau katakan kita pilih dua, maka cabaran utamanya perlulah ada dua. Okey. Matlamat jangka panjangnya pun perlu ada dua. Okay. Contohnya, cabaran utama murid masih belum menguasai kemahiran 3M. Maka kita akan lihat apakah pengetahuan sedia ada. Okay. Pengetahuan sedia ada, murid tahu lagu ABC dan dapat menyanyikan dengan bimbingan. Contoh, okay. Keupayaan, murid boleh mengecam huruf A hingga C. Okay, dengan bimbingan. Okay, kita akan lihat bahawa keupayaan dia hanya murid boleh mengecam huruf A hingga C sahaja. Maka apabila cabaran utamanya ialah murid tidak menguasai kemahiran 3M, maka matlamat jangka panjang apa yang ingin kita capai? Okey, matlamat jangka panjang mungkin kita ingin capai oleh kerana matlamat jangka panjang ini mungkin dalam tempoh 1 tahun, mungkin dalam tempoh 2 tahun mengikut kesesuaian dan keputusan semasa prasidang. Okey, mungkin murid ini berada dalam tahun 3. Maka kita matlamat jangka panjang oleh kerana murid belum menguasai kemahiran 3M, maka matlamat jangka panjang kita mungkin nak dalam jangka masa 1 tahun setengah, kita boleh nyatakan murid boleh membaca 20 patah perkataan suku kata terbuka tanpa bimbingan. Contoh Okey. Seterusnya kita akan lihat matlamat jangka pendek, strategi intervensi dan pencapaian. Matlamat jangka pendek, oleh kerana matlamat jangka panjang, kita lihat tadi, murid boleh membaca 20 patah perkataan suku kata terbuka. Okey. Matlamat jangka pendek dia apa? Kita lihat keupayaan dia, murid boleh mengecam A sampai C saja. Okey. Mungkin pada masa ini kita buat matlamat jangka pendek dia ialah sebab dalam tempoh 3 bulan. Okey. Kita boleh nyatakan dengan persetujuan, dengan keputusan semasa prasidang, murid boleh mengecam huruf A sampai H. Okey, dan strateginya kita akan nyatakanlah apa strategi yang dilaksanakan, apakah cadangan bahan bantu mengajarnya, apakah cadangan penilaian yang akan diberikan. Okey, kita kena nyatakan. Kenapa strategi intervensi ini perlu ditulis dengan lengkap dan mudah difahami. Okey. Borang RPI ini adalah borang rasmi, borang yang sulit dan perlu difahami oleh pihak sekolah dan juga ibu bapa. Ibu bapa perlu memahami agar mereka dapat melaksanakan intervensi juga di rumah. Okey, maksudnya ada kesinambungan intervensi semasa di sekolah dan di rumah. Okey.
Seterusnya, bila kita dah ada, kita dah bersidang, okay. Contohnya tadi yang pertama kita bersidang, sidang pertama kita pada 25 hari bulan 2 contohnya ya, 25 hari bulan 2. Mungkin tarikh mulanya ialah 26 hari bulan 2. Kita telah bagi intervensi. Okay. Semua guru mata pelajaran dalam kelas itu memberi intervensi ke dalam kelas. Okay. Dan setelah bagi intervensi, kita bagi penilaian. Okay. Kita bagi latihan. Dan daripada latihan itu kita akan dapat menilai pencapaian dia. Okay. Contohnya tadi sebab yang pertama, okay, dalam tempoh 2 atau 3 minggu peregodan perlu dicatat di ruangan pencapaian ini. Okay. Sekiranya tarikh mulanya ialah 26 hari bulan 2, mungkin dalam tempoh 2 minggu, awal bulan 3 kita dah ada tulis dekat sini. Murid boleh mengecam huruf A hingga D dengan bimbingan. Okey, ini ialah untuk pencapaian pertama. Sehinggalah seterusnya kita bagi intervensi dalam tempoh 3 bulan. Okey, setelah itu tarikh terakhir di sini merupakan tarikh semak. Okey. Seterusnya nombor 25, keputusan inventory minat kerjaya. Yang ini hanya untuk murid yang berada di tahun terakhir atau murid tahun 6. Okay. Perlu dilaksanakan IMKPK ini dan disediakan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Okay, seterusnya semasa sidang pertama ni perlu ditandatangan oleh ibu bapa. Okay, manakala untuk borang sekolah menengah pula, okay, borang sekolah menengah sama sahaja, cuma pada nombor 17 fokus RPI ini ada kefungsian akademik atau transisi ke kerjaya. Okay, sangat digalakkan untuk transisi ke kerjaya. Tapi tak jadi masalah untuk memilih kefungsian ataupun akademik ataupun nak pilih ketiga-tiganya sekali. Okay, seperti mana telah dinyatakan bahawa perlu diisi ke semua maklumat tersebut. Sekiranya cikgu atau pelaksana RPI melalui prasidang memutuskan untuk menanda untuk memberi intervensi berkaitan dengan akademik, maka nombor 20, 21 dan 22 perlu diisi. Manakala sebab tidak memilih transisi kerjaya, maka 26, 27 dan 28 tidak perlu diisi. Okey, tapi sangat digalakkanlah. Saya ulang lagi sekali, sangat digalakkan untuk melaksanakan intervensi bagi fokus transisi ke kerjaya. Okey, manakala 25 perlu diisi, wajib diisi. Manakala sekiranya memilih transisi kerjaya sahaja, maka untuk ruangan 20, 21 dan 22 ini tidak perlu diisi. 21, 22, 21, 22, 23 dan 24 ini tidak perlu diisi, tetapi sebab kita pilih transisi kerjaya, 26, 27, 28, 29, 30 perlulah diisi. Tapi kalau katakan kita pilih dua-dua, akademik dan transisi kerjaya, maka ruangan 20, 21, 22, 23, 24 wajib diisi. Yang 25 ni sudah tentulah perlu diisi dan 26, 27, 28, 29, 30 pun wajib diisi. Diisi dan dilengkapkan. Okey, dan yang inilah dia akan sama seperti borang RPI yang sekolah rendah dan prasekolah tadi. Okey, ini merupakan contoh surat persetujuan rancangan pendidikan individu. Semua RPI yang ingin dilaksanakan perlulah dipersetujui oleh ibu bapa. Namun kita menetapkan, meringankan bahawa satu matlamat jangka panjang cukuplah sekadar satu surat persetujuan saja. Sebab matlamat jangka panjang di bawahnya
ansur maju untuk mencapai matlamat jangka panjang ialah matlamat jangka pendek. Maka walaupun dalam matlamat jangka pendeknya ada 6, memadai hanya satu saja surat persetujuan. Okey, sekiranya masih matlamat jangka panjangnya sama, tapi sekiranya berubah, maka kita perlu ada surat persetujuan yang lain. Okey, ini ialah contoh penulisan RPI. Okey, yang di sini kita bagi contoh prasekolah. Okey, cabaran utamanya ialah Asilah masih menggunakan lampin pakai buang di sekolah. Okey, kita lihat pengetahuan sedia ada. Asilah tahu kedudukan tandas di sekolah. Okey, keupayaannya Asilah boleh menguruskan lampin pakai buang di dalam tandas. Maksudnya dia boleh buang, dia boleh buka lampin pakai buang tersebut di dalam tandas. Tapi masih lagi memakai lampin pakai buang. Jadi semasa prasidang diputuskan bahawa matlamat jangka panjang Asilah tidak perlu memakai lampin pakai buang di sekolah. Okey, murid ini didiagnos sebagai autism. Okey, matlamat jangka pendeknya Asilah dapat menyatakan keinginannya untuk membuang air di tandas tanpa bimbingan. Okey, pelazim dan jadual visual. Okey, yang kedua simulasi, ketiga token ekonomi. Okey, dan cikgu-cikgu akan melaksanakan intervensi. Bila kita lihat dekat sini, tarikh mula dia ialah 5/4/2025. Di sini tarikh sidang pertama dia 3/4/2025 iaitu hari selepas keesokan selepas sidang pertama, keesokannya telah dilaksanakan. Okey, dan pada 5/4 tarikh mula intervensi diberikan, peregodan 12/4/2025 iaitu masih lagi dalam tempoh 2 ataupun 3 minggu sekali untuk peregodan ini. Bila kita kira, kalau katakan memang MBPK itu memerlukan 3 bulan untuk melaksanakan diberikan intervensi bagi cabaran yang ada padanya, sekurang-kurangnya ada 4 ataupun 5 peregodan dan ruangan pencapaian. Okey, itu kalau katakan kita buat 2 ataupun 3 minggu sekali. Tapi kalau katakan pelaksanaan RPI nak buat peregodan bagi pencapaian itu seminggu sekali, tak jadi masalah. Maksudnya dia akan panjang lagi dan boleh kita panjangkan ke bawah lagi ruangan tersebut atau kita boleh jadikan lampiran. Okey, dan dilihat di sini pada 16/6/2025 Asilah dapat menyatakan keinginannya ke tandas dengan menunjukkan gambar tandas kepada guru tanpa bimbingan. Maksudnya matlamat jangka pendek ni telah tercapai. Asilah ingin buang air, belum buang air dia dah tunjuk gambar kepada cikgu bahawa dia ingin ke tandas. Okey. Dan lihat kat sini 16/6 merupakan tarikh semak untuk RPI yang kali ini. Okey, jadi bila kita lihat di sini, bila tarikh semak 16/6/2025, maka tarikh terakhir untuk dilaksanakan sidang penilaian ialah 16/7/2025 dan pelaksanaan RPI telah melaksanakan dengan segera pada 3/7/2025. Mungkin sebab dekat dalam kelas itu sebab prasekolah mungkin ada dalam 5 orang ataupun 7 orang sahaja. Maka dia boleh laksanakan. Okey, untuk guru-guru prasekolah, pelaksanaan RPI untuk kes di prasekolah biasanya 1 guru untuk 5 atau 7 orang murid. Okey, jadi sama ada kalau sekiranya di PPKI ataupun di PPKI, JPKS yang akan putuskan. Manakala di SPK
jawatan kuasa kurikulum yang akan putuskan siapa pelaksana RPI. Kalau katakan ingin melantik guru pendidikan Islam sebagai pelaksana RPI, guru pendidikan Islam yang mengajar prasekolah untuk menjadi pelaksana RPI tak jadi masalah. Okey. Berbalik kepada pelaksana RPI, pelaksana RPI adalah semua guru yang mengajar MBPK. Maka pihak sekolah boleh menetapkan sesiapa sahaja untuk menjadi pelaksana RPI kepada MBPK. Okey, bawasluannya mengikut mungkin kepakaran guru tersebut. Mungkin sebab guru tersebut memang mengajar kelas itu dan sebagainya lah. Begitu juga sekiranya di PPI penuh, MBPK perlu ada RPI sebab ada sedikit cabaran untuk meneruskan pembelajaran. Ada guru yang sukarela dia tidak mengajar murid tersebut tetapi sukarela untuk menjadi pelaksana RPI pun tak jadi masalah apabila diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa pendidikan khas sekolah. Okay, sukacita diingatkan bahawa pelaksana RPI bukan semata-mata pencatat. Okay, kita sudah tidak menggunakan istilah pencatat RPI. Tetapi pelaksana RPI merupakan orang yang akan melaksanakan RPI intervensi. Dalam RPI itu dibantu, disokong dengan kerjasama guru-guru mata pelajaran lain untuk melaksanakan intervensi kepada MBPK bawah seliaannya. Maksudnya bukan semata-mata kita serahkan kepada guru mata pelajaran. Maafkan saya, guru kelas di sekolah tersebut. Okey, seterusnya. Bahagian pendidikan khas juga, bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga JUK, Jurulatih Utama Kebangsaan akan bersama-sama untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan RPI ini. Jadi kita sama-sama. Kenapa pemantauan ini perlu dilaksanakan? Sebab kita ingin memastikan kualiti RPI meningkat ke arah tahap yang lebih baik. Bukan semata-mata dokumen sahaja yang disediakan tanpa pelaksanaan yang sewajarnya kepada MBPK. Jadi ini merupakan instrumen yang untuk melihat tahap pelaksanaan RPI di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan melihat berkaitan dengan pengurusan yang terdiri daripada punca kuasa. Seterusnya berkaitan dengan JPKS ataupun jawatan kuasa kurikulum di PPKI. Seterusnya berkaitan dengan catat organisasi, minit mesyuarat. Minit mesyuarat sangat penting ya untuk melihat punca kuasa pelaksanaan RPI itu, juga punca kuasa untuk pengecualian kepada MBPK di PPI penuh. Seterusnya dokumen pelaksanaan. Sepatutnya ada pelaksanaan dan dokumentasi dokumentasi. Seterusnya pemantauan. Berkaitan dengan pemantauan, kita akan lihat sama ada pemantauan RPI di sekolah adakah dilaksanakan oleh pihak pentadbir. Sebab RPI ini merupakan satu dasar yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru yang mengajar MBPK dan kita ingin memastikan bahawa pencapaian kemenjadian MBPK ini berada di tahap yang optimum. Bukan sahaja dari segi akademik, malahan kefungsian dan sebagainya, sahsiah, sosial dan sebagainya. Ini ada. Tadi ada sepatutnya tertinggal tadi pelaksanaan dan pengoperasian. Berkaitan dengan perkongsian ilmu. Perkongsian ilmu bukan sahaja kepada warga PPKI sahaja. Malahan warga PPI atau guru-guru perdana juga perlu diberikan pendedahan berkaitan dengan RPI. Perkongsian ilmu ini
perlu dilaksanakan setiap tahun. Sebab mungkin ada guru yang baharu. Okey, yang ini pelaksanaan berkaitan dengan sidang pertama. Okey, pelaksanaan RPI. Okey, matlamat jangka panjang dan matlamat jangka pendek. Okey, sementara itu sukacita diingatkan bahawa penulisan matlamat jangka panjang dan matlamat jangka pendek perlulah sesuatu yang boleh diukur, bukannya yang secara general sahaja. Okey, sesuatu yang boleh diukur, contohnya kita menulis bahawa cabaran murid itu murid belum menguasai kemahiran 3M. Okey, matlamat jangka panjang, sebab saya bagi contoh tadi, murid boleh membaca perkataan 20 patah perkataan suku kata terbuka. Okey, maksudnya bila kita sebut 20 patah perkataan suku kata terbuka, untuk suku kata terbuka ini kita ada bermula dengan vokal A, E, I, O, U. Okey, jadi ada 5 vokal. So kita akan lihat sama ada dia boleh capai ataupun tidak. Mungkin bermula dengan matlamat jangka pendek. Untuk yang pertama, sekiranya semua murid dah boleh mengecam A sampai Z, maka mungkin matlamat jangka pendek dia yang pertama ialah murid boleh membaca 20 patah perkataan berdasarkan suku kata terbuka vokal A. Okey, itu untuk pusingan pertama atau 3 bulan pertama. 3 bulan kedua pula kita tambah lagi, bila 3 bulan pertama tu dalam 9 minggu murid dah boleh capai. Maka kita akan tambah lagi, tingkatkan lagi untuk pusingan kedua, matlamat jangka pendek dia mungkin murid boleh membaca 20 patah perkataan berdasarkan suku kata terbuka vokal A dan I. Okey, kita tambah A dan I. Okey, dan dalam tempoh 9 minggu juga dia boleh capai. So kita panjangkan lagi pusingan ketiga, matlamat jangka panjang yang sama, iaitu murid boleh membaca 20 patah perkataan suku kata terbuka. Sepatutnya saya panjangkan lagi, semua murid boleh membaca 20 patah perkataan berdasarkan suku kata terbuka berdasarkan vokal A, I, E, O, U. Sepatutnya lah Okey. Seterusnya yang ketiga, matlamat jangka pendek. Tadi matlamat jangka pendek yang kedua, pusingan kedua, dia boleh capai berdasarkan vokal A dan I. So, bila kita lihat, dalam tempoh tak sampai 3 bulan, dia dah boleh capai untuk 2 vokal. Maka yang pusingan ketiga, kita tambahkan sikit. Mungkin murid boleh membaca 20 patah perkataan suku kata terbuka berdasarkan vokal A, E, I dan O. Kita terus bagi 4. Okey, kita lihat boleh tak? Alhamdulillah, rupanya dia boleh juga capai dalam tempoh memang 12 minggu. Sebab kita tambah 2 vokal. So begitulah. Maksudnya matlamat jangka panjang merupakan matlamat yang kita mungkin sasarannya ialah setahun atau setahun setengah ataupun 2 tahun. Manakala matlamat jangka pendek, matlamat yang boleh diukur dalam tempoh 3 bulan. Yang pertama, seterusnya, pusingan kedua 3 bulan seterusnya dan seterusnya. Okay, kita akan lihat, maksudnya apabila kita lihat untuk pemantauan ini, borang RPI itu dia akan ada susunan dia ada kesinambungan daripada satu pusingan ataupun satu fasa kepada fasa yang seterusnya. Okay, seperti mana yang saya tunjukkan dalam simulasi contoh cadangan garis masa tersebut tadi. Okay, ini penilaian dan pemantauan RPI. Okay, pencapaian murid direkodkan dalam borang. Okay, yang ini sangat penting seperti mana yang telah dinyatakan tadi bahawa sekurang-kurangnya, selewat-lewatnya 2 atau 3 minggu sekali perekodan itu dicatatkan dalam bahagian pencapaian. Okay,
Sekiranya tiada dicatatkan, maka kita beranggapan bahawa intervensi tidak dilaksanakan, apatah lagi penilaian latihan untuk menentukan sama ada matlamat yang ditetapkan itu dicapai ataupun tidak. Okey, sekiranya tiada apa-apa sebarang catatan lah. Okey. Dan yang ini ialah merupakan markah. Okey. Skor-skor ini kita akan lihatlah berdasarkan pada tahun 2025. Okey. Sepanjang tahun 2024 dan 2025 sebenarnya kita telah memantau lebih kurang 1,400 buah sekolah. Okey. Kita telah memantau 1,400 lebih buah sekolah pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun ini kita akan pantau dan bantu secara berterusan untuk sekolah-sekolah yang belum dilaksanakan pemantauan. Okey, pemantauan ini juga dilaksanakan oleh pihak Jemaah An-Nazir. Okey, pada tahun 2024, Jemaah Nazir telah membuat penaziran berkaitan dengan pelaksanaan rancangan pendidikan individu kepada 50 buah sekolah rendah di seluruh Malaysia lah. Okey. Malangnya hanya 20 buah sekolah sahaja yang mencapai tahap pelaksanaan cemerlang, manakala 30 lagi berada tahap yang memuaskan dan lemah. So, bersama-sama kita memulakan pada tahun ini untuk melaksanakan RPI dengan penuh integriti, dengan penuh kesungguhan untuk memastikan MBPK kita mencapai tahap optimum dalam bidang mereka masing-masing. Okey, sama ada dari segi akademik, sasiah, kurikulum dan sebagainya. Okey, untuk maklumat cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan semua, RPI ini bukan sahaja kita merujuk kepada akademik ataupun kefungsian, tapi kita boleh masukkan juga untuk PASM dan juga PAPR. Okey, kita boleh integrasikan. Okey, sebab kalau katakan kita lihat, contohnya kita ambil PAPR, kita telah ada jadual dan kita telah tahu apa EB yang kita akan laksanakan. Maka kita boleh rancang dan memberi intervensi untuk murid itu mencapai tahap yang lebih tinggi dalam PAPR mereka. Begitu juga untuk SKM. Okey, kat situ telah dinyatakan bahawa untuk akademik di sekolah menengah kita boleh RPI, melaksanakan RPI intervensi untuk kemahiran vocational. So, saya berharap perkongsian kita hari ini dapat puan cikgu faham bagaimana untuk melaksanakan RPI dengan semua apa yang menjadi cabaran kepada MBPK akan berterusan selamanya sehingga mereka keluar dari sekolah. Sekurang-kurangnya ada peningkatan kemenjadian mereka pada masa akan datang. Sekecil-kecil kejayaan, sekecil-kecil peningkatan merupakan satu kejayaan kepada MBPK. Kita perlu ingat bahawa pembelajaran bukan hanya kepada akademik tetapi sesuatu yang baharu dalam kehidupan MBPK itu sendiri. Okey. Jadi untuk akhirnya, sekiranya ada sebarang pertanyaan,
untuk sebarang pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan RPI ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi jurulatih kebangsaan RPI yang telah dilantik dan di setiap negeri juga terdapat jurulatih negeri, jurulatih daerah yang dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sekiranya ada keperluan mendesak yang mana mungkin tidak dapat diatasi, maka boleh berhubung terus kepada BPHAS untuk bertanyakan isu atau cabaran yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan RPI ini. Tuan-tuan boleh menghubungi saya Nur Anika binti Abdul Rahim melalui talian 03 888 9192. Okey. Untuk itu semoga kita sama-sama meneruskan perjuangan kita kepada MBPK dan apa yang kita laksanakan itu dirahmati dan diberkati Allah sehingga akhirnya dan memberi impak yang besar positif kepada MBPK kita semua. Okey, salam hormat daripada saya Nur Anika binti Abdul Rahim, bahagian pendidikan khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih.